Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ni 16 hari bulan kawan-kawan. Alhamdulillah, rezeki order daripada Abang Syukri tau, Ganu, dan sahabat dia Pok Misai. Malam ni kita meluncur dengan van tau. Tapi untuk kawan-kawan kawasan Terengganu tu mudah urusan sebab ada pergerakan van tiap-tiap seminggu 2-3 kali. So trip dia malam ni boleh luncur sekali 2 biji untuk Terengganu. Okey kawan-kawan, yang mana berminat berhajat tu bagi tahu saya awal. Banyak tempat kawan-kawan ni pun dah ni. Banyak orang dah ambil ni. Ni pun tunggu standby nak prepare untuk sahabat-sahabat kita yang booking sebelum ni. No, kami nak beritahu. No, saya buat yang terbaik kan kawan. Nampak macam kembang. Ni ada remote. Nah kawan, InsyaAllah saya buat yang terbaik kan kawan. Burung kalau tak aktif, tak galak, hamba try masuk umaran, bagi dia kebebasan. Baru dia seronok ada orang kita. Rasa ceria sikit, burung ada kebebasan, boleh terbang, boleh lompat-lompat. Kalau duduk dalam sangkak jadi terkurung sangat kawan. Kalau boleh, siapa yang belah burung mesti kena ada umaran. Tak ambil kat saya pun pandai buat sendiri, silakan buat. Bagi dia bebas, bagi dia free fly tu. Okay kawan, maksudnya kawan-kawan yang banyak support saya tu, no, di mana juga di kawasan Semenanjung kita ni. Cuma Sabah Sarawak ya tak boleh on kita tau. No, kalau tidak Sabah Sarawak pun ada. No. Okey kawan, maksudnya Assalamualaikum.